macam dialek dia tu, logat dia tu macam Negeri Sembilan. Logat dia macam Negeri Sembilan. Saya Negeri Sembilan tak apa pandai sangat. Macam mana Negeri Sembilan? Mano Kilen kata boh. Macam tu lah. Mano Kilen kata boh. Dia macam tu. Dia logat dia macam Negeri Sembilan sahabat-sahabat semua. Antara saya tahu kat Gopeng lah. Aku mungkin ada tempat lain saya tak pasti lah. Tapi setahu saya kat Gopeng dia memang ada logat macam tu. Orang Rawa panggil. Orang Rawa. Kalau belah-belah bahagian Datuk tu tak silap saya dia ada Banjar ke. Banjar. Banjar. Bahagian Datuk ke Seri River, belah-belah sana lah. Banjar, dia pun bahasa lain tengok. Dia logat. Tapi tak apa sahabat-sahabat semua nak cerita tentang apa, tu logat. Cara bacaan. Itu yang ada qiraat Ada qiraat Al-Quran ni sahabat-sahabat semua, dia ada baca macam orang parit. Tapi bukan nama bacaan tu parit tak. Ada baca macam orang Kuala Kangsar, tapi bukan nama bacaan tu dah. Dia baca tu macam tu. Sebagai contoh sahabat-sahabat semua, saya ambil kita punya dulu yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha tu sabbihisma rabbikal a'la. Ni kita biasa baca sahabat-sahabat semua. Riwayat yang ada kat Malaysia. Riwayat Hafs Al-Asim. Ada satu lagi riwayat qiraat tu sahabat-sahabat semua, dia baca lain sikit. Macam orang Kuala, macam orang Parit. Wadduha sabbihisma rabbikal a'la. Ni macam tu sahabat-sahabat semua. Tu cara bacaan sahabat-sahabat semua. Tapi tak apalah, tu cara bacaan. Qiraat ni bermacam-macam. Dia punya ni cara bacaan. Sebab Nabi SAW baca Al-Quran dengan berbagai-bagai qiraat sahabat-sahabat semua. Berbagai-bagai lurah. Berbagai-bagai dialek sahabat-sahabat semua. Bahasa Al-Quran. Tetapi maksudnya tetap sama. Macam tadilah air kan. Air, ayo, ayak. Samalah. Membawa maksud air. Itu bahasa Melayu. Samalah dengan Al-Quran ni sahabat-sahabat semua. Wadduha, sama, membawa maksud yang sama juga sahabat-sahabat semua. Itu tentang qiraat. Dan lagi satu